Nampaknya penguasa Melayu ni hanya berani pada penjajah Melayu saja. Dengan penjajah bukan Melayu, boleh bertimbang rasa. Sepanjang Ramadan ni cukup sedih betul tengok peniaga-peniaga Melayu ni. Tak ada timbang rasa oleh penguasa. Inilah pemimpin-pemimpin Melayu kita sekarang. Bangsat semuanya. Soal kuil perang, soal belon perang. Padahal boleh kita atasi dengan baik. Situasi politik di negeri Kasino Malaides memang gampang memanas. Isu sekecil apapun selalu dimanfaatkan oleh kalangan oposisi buat menyerang pemerintah Anwar Ibrahim. Apalagi, politik negeri Kasino memang selalu diwarnai oleh sentimen perkauman. Kita tahu, pemerintah Anwar disokong oleh partai-partai Melayu modern, partai Cina, dan partai-partai dari Sabah dan Sarawak. Selama ini pemerintah Anwar dianggap kurang mewakili kepentingan kaum Melayu. Adapun kubu oposisi terdiri dari partai-partai Melayu konservatif. Mereka selalu meneriakkan slogan Melayu Islam. Mereka mengaku sedang memperjuangkan kepentingan kaum Melayu Malaysia. Nah, kaum Melayu palsu di negeri Kasino mudah disulut emosinya, karena memang dalam keadaan terpuruk. Kaum Melayu palsu Malaysia hanya hidup dalam dongeng mengenai kehebatan Melayu. Ilusi dan dongeng, hanya itulah yang bisa mereka banggakan. Tapi dalam kehidupan nyata, mereka jelas tidak berkuasa secara politik. Mereka juga semakin tergusur secara ekonomi. Bahkan bahasa Melayu pun tidak laku di Malaysia. Selain dongeng dan ilusi, hampir tidak ada lagi yang bisa dibanggakan oleh Melayu palsu Malaysia. Jangan heran jika kasus seperti Abang Balon yang dipukuli oleh petugas ketertiban mudah menyulut emosi. Sebab, pedagang balon itu adalah orang Melayu. Begitu pula, masalah kuil Hindu yang sempat diributkan, karena di lokasi tersebut akan dibangun masjid. Kuil itu akhirnya dipindah, tapi diberi tanah secara gratis. Nah, berikut ini adalah tanggapan Anwar Ibrahim mengenai serangan dari kubu oposisi. Kita kadang-kadang terlalu diheret mengenai utamanya media sosial dan media kerana mereka suka sensasi. Jadi hal-hal yang kecil yang boleh kita tangani dengan baik dijadikan besar. Seolah-olah perang akan berlaku. Soal kuil perang, soal belon perang. Padahal boleh kita atasi dengan baik. Ya. Jadi kalau sebab itu saya ingin mensyurkan, ya, jangan berikan ruang. Karena setengah orang dia bebal ini dan dia tak fikir kepentingan umum. Semuanya mau dipolitikan, semuanya mesti dengan cara menghukum. Ya. Tak setuju dengan kita, semuanya kafir dan munafik. Semuanya jahat belaka. Tak boleh begitu. Negara ini negara yang memang betul asasnya tunggaknya Melayu. Bukan sahaja tunggaknya dijamin dalam perlembagaan. Dengan kedudukan kerajaan Madani dan Majlis Raja-Raja. Tidak boleh dimungkiri kenyataan ini. Ya. Tetapi tidak bermakna kita harus sentiasa kalau ada kenyataan dengan golongan minoriti di suku lain, kaum lain itu mesti terus menghina saja. Tidak boleh, saudara. Dan tidak pernah menjadi asas dalam ajaran agama kita. Mau angkat martabat orang Melayu ini dengan kekuatan kita, dengan kesungguhan kita, kerja kita, amal kita, ikhlas kita, kepribadian kita atau syahsiah kita. Bukan untuk meremehkan orang lain. Bila kita beri kuasa, kita sakau. Bila beri kuasa, kita malas. Bila kita jadi ketua di mana jabatan, kita remeh. Tapi kita tak sibuk pasal kelemahan orang lain. Mana mungkin satu kejayaan dicapai kalau kita tidak bina kekuatan kita sendiri. Jadi, saya lihat beberapa isu yang terus dibangkit. Itulah tanggapan Anwar terhadap situasi politik di Malaysia. Selanjutnya marilah kita simak pernyataan dari kubu oposisi mengenai kasus Abang Balon yang dianiaya oleh petugas.
kasus ini dianggap belum selesai. Pertamanya saya nak tahulah sejauh mana pihak berkuasa membuat siasatan dalam kes Zaim dipukul. Pada saya dipukul lah. Dipukul dan cederakan oleh pihak berkuasa DBKL. Sejauh mana? Takkan nak tunggu Zaim buat report polis? Dah seminggu dah ni. Takkan polis tak boleh buat siasatan awal? Kita nak tahu juga sejauh mana pegawai yang terbabit yang mencederakan saudara Zaim ni telah diambil tindakan. Apakah masih relax lagi boleh bergaya sana sini tanpa ada apa-apa tindakan langsung, atau setakat tukar bahagian? Ini yang kita nak tahu juga. Senanglah. Lepas ni pukul aja, kasar dengan peniaga, dibela oleh majikan. Dan saya juga nak tahu, ada tak Datuk Bandar? Ada orang panggil nenek bandar, tapi saya masih hormatilah Datuk Bandar melawat mangsa. Menteri Wilayah ada tak melawat mangsa Zaim ni? Apakah tak ada simpati langsung? Cakap hantar pegawai saja yang saya tahu. Kalau kena kaum lain, tak dipukul pun. Turun beramai-ramai, settlekan masalah. Kuil, bagi tanah, bagi lot. Ini peniaga nak cik makan sikit pun tidak boleh nak jenguk muka. Level peniaga penjaja ni bukan standard Datuk Bandar dengan Menteri Wilayah nak pergi melawat. Ini standard pemimpin-pemimpin dari Madani ni. Ini saya cukup kecewa, dan saya nak ingatkan sekali lagi pegawai penguatkuasa Melayu, kalau kamu kena maki hamun dengan peniaga kaum lain, kamu diam je. Kamu boleh tengok muka diorang buat terhenti, tak ambil tindakan pun, sampai akhirnya baru nak ambil tindakan yang sangat lembut, hantar saman saja. Tapi kalau kena puak-puak peniaga penjaja Melayu, kalau marah, menjerit, cepat-cepat ambil tindakan. Sampai ada cekak baju, ambil semua barang-barang penjaja, empas ke bawah, rentap. Sampai macam itu sekali. Nampaknya penguatkuasa Melayu ni hanya berani pada penjaja Melayu saja. Dengan penjaja bukan Melayu, boleh pertimbang rasa. Macam-macam dah saya tengok. Dulu masa nak robohkan satu pagar yang membabitkan Buddha punya kuil Hindu ke, kuil Buddha ke yang dekat setapak dulu tu, dah nak roboh, dah ada notis roboh, dah berapa lama. Turun dah jentolak semua. Boleh ronding pula dengan jawatan kuasa, dengan pegawai-pegawai JBKL. Tunda pula boleh. Tak dibuat apa. Kena orang Melayu, terus rampas. Habis semua orang punya modal. Hari tu tak boleh berniaga. Dah banyak tempat dah sepanjang Ramadan ni. Sepanjang Ramadan ni cukup sedih betul tengok peniaga-peniaga Melayu ni. Tak ada timbang rasa oleh penguatkuasa DBKL dan juga majlis-majlis daerah yang lain. Yang saya pelik ni, dalam kekecohan isu si Zaim ni, masih lagi kita tengok penjaja-penjaja pendatang asing ni berniaga di mana-mana saja. Tak diambil tindakan pun. Setakat pergi round, tutup sekejap, petang buka balik. Senang je, main kenyap mata ke apa? Saya dah dapat habuan. Peniaga Melayu tak nak bagi habuan. Under table, haram. Kalau untung pun hasilnya haram. Apalah, saya sedih sangatlah kalau begini punya cara penguatkuasa. Ini berkaitan dengan Zaim, dengan keadaan dia dah makin teruk sekarang. Inilah pemimpin-pemimpin Melayu kita sekarang. Fail tebal-tebal semua. Biarlah bangsa diseksa, dikejam, dizalimi. Pedulilah. Janji aku senang. Aku dapat jawatan penting. Pentingnya jawatan pada aku, keluarga aku semua. Yang penting duduk diam. Jangan tunjuk hero. Inilah pemimpin-pemimpin Melayu kita sekarang. Bangsat semuanya.
Zaim ni dia boleh ditangkap, boleh dini, boleh disaman, tetapi apa dia buat? Dia dipukul. Kena faham Zaim ni dia sakit, macam mana saya nak cakap, dia sakit angin pasang, sakit hernia. Semalam ada teman wartawan yang ikut saya, Harakah ikut saya pergi ke rumah dia, dan dia nak tunjuk juga bagaimana sakit dia. Dia bawa saya masuk dalam bilik dia. Dia tunjuk kemaluan dia, testis dia lebih besar daripada buah mangga. Dan saya tengok, saya rasa sakit tu. Dan saya terfikir, macam mana dia boleh bergerak? Saya kata, macam mana kau bergerak, jual belon, duduk kerja apa semua? Bang, dia panggil saya bang, saya tak ada benda lain saya nak buat. Saya tamat darjah 3. Saya orang miskin. Saya nak operasi hernia 18 hari bulan. Saya kena cari untuk diri saya. Saya tak boleh mencuri. Saya tak faham benda-benda itu. Yang akhirnya dia mencari rezeki dan dia difitnah, dia pukul buat kuasa. Yang dia pertahankan belon dia dan nyawa dia, testis dia. Macam mana dia nak pukul orang? Dan ini sangat tidak munasabah. Dahlah kamu pukul, kamu fitnah orang tu. Kamu kata mau dia pukul, dia warga asing, dia macam-macam lah. Begitulah kasus Abang Balon di negeri Kasino Malaides. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.